إياك نعبد وإياك نستعين. Dulunya dikenali sebagai Surau Balai Islam di kawasan Taman Keramat, Kuala Lumpur. Di sini kita akan buat fully upgrade sound system. Alright, kita akan tengok macam mana tugasan hari ini. Ini dia speaker yang digunakan sekarang di surau ni. Oleh kerana dia tak sesuai digunakan di surau ni, maka kami akan rombak dan juga memasang speaker yang baru. Yang ni adalah equipment sistem yang digunakan sekarang. Masih lagi menggunakan analog dan juga beberapa power amp voltage old school ya. Jadi kami akan rombak, menukar daripada analog ke digital mixer yang baru. Masih lagi kami suggest kepada surau ni, iaitu menggunakan speaker Audec Belgium Technology. Alright, ini dia speaker disukai ramai. Ini di kawasan koridor surau. Kami suggestkan juga speaker slim array untuk digunakan di ruangan luar ini. Kerja-kerja pemasangan speaker tower dijalankan. Barulah musim hujan ni, kena dapat cepat. Alright, ini dia equipment rack system yang telah di-upgrade menggunakan digital mixer rack, power regulator, ada power sequencer dan power amp yang secukupnya. Kita pasang satu monitor speaker untuk imam beserta dengan mic. Untuk imam menggunakan mic Shure teknologi. Itu dia. Alhamdulillah. Sound check imam-imam di surau ni menggunakan mic Shure dan Alhamdulillah, selesai sudah tugasan kami di Surau Al-Mukarramah, Taman Keramat ni. Syukur pada Allah. Okey, terima kasih pada mereka yang telah memberi kepercayaan dan memberi tugasan kepada kami, Abar Business and Services. InsyaAllah di next projek pula. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.